Hello. Perkhidmatan analisis sedang berhubung dengan anda Guru Markets. Mari kita mulakan dengan beberapa maklumat ringkasan tentang syarikat. Jika perlu, anda boleh menjedanya. Kami mencadangkan agar anda mengkaji semua penunjuk organisasi dengan lebih teliti. Sekarang kita akan membandingkan penunjuk asas semasa syarikat Moody's Corporation, ticker MCO. Semakan ini adalah berdasarkan data pada 20 Mei 2025. Secara klasifikasi Guru Markets, syarikat Moody's Corporation tergolong dalam subkategori Exchange. 59 organisasi mengambil bahagian dalam perbandingan yang sangat mewakili. Keputusan keseluruhan untuk syarikat berkenaan ialah tolak 1.5 daripada 10 mata. Skor purata bagi subkategori ialah 1.2 mata. Jika anda melihatnya secara meluas, dalam keseluruhan pasaran kami secara amnya, anda boleh melihat bahawa skor purata untuk pasaran saham S secara keseluruhan ialah 1.9, berbanding penarafan tolak 1.5 mata untuk syarikat Moody's Corp. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Moody's Corp dan syarikat subkategori, kita dapat melihat bahawa lebih 12 bulan saham syarikat Moody's Corporation menunjukkan perubahan 20%. 44.3% menentang perubahan harga dalam subkategori. Permodalan pasaran organisasi Moody's Corporation bernilai $88.52 bilion. Dan permodalan pasaran subkategori ialah $952 bilion. Moody's Corp menyumbang bahagian sebanyak 9.302% dan merupakan salah satu syarikat bersaiz sederhana dalam subkategori. Nilai buku syarikat dianggarkan berjumlah $3.69 bilion. Dan huruf besar subkategori ialah $183 bilion. Moody's Corporation menyumbang bahagian sebanyak 2.016%. Setelah membandingkan saham pasaran dan permodalan baki, kita melihat perkara berikut. Kongsi Moody's Corp dalam subkategori dalam kes penilaian nilai pasaran ialah 9.302%. Permodalan nilai buku ialah 2.016%. Ini adalah 78% kurang daripada bahagian permodalan pasaran saham. Penilaian bahagian pasaran dan nilai buku syarikat dalam subkategori borok tolak 1 mata. Hutang syarikat berjumlah 7.117 bilion. Hutang kepada nilai buku ialah 192.9% daripada ekuiti syarikat. Penilaian tahap hutang syarikat borok tolak 1 mata. Nisbah nilai pasaran kepada pendapatan syarikat ialah 42. Dengan purata untuk subkategori 35.9, ini adalah 15% lebih tinggi daripada subkategori. Penilaian nisbah nilai pasaran saham kepada keuntungan syarikat berbanding syarikat dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah $2,106 juta. Ramalan keuntungan untuk 12 bulan akan datang ialah $2,772 juta awal. Ini adalah 31.6% lebih daripada pada masa semasa. Penilaian jangkaan penunjuk keuntungan masa depan berbanding dengan syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Nisbah harga kepada hasil syarikat ialah 12.3. Purata bagi subkategori ialah 3.3, iaitu 273% lebih tinggi daripada subkategori. Penilaian nilai pasaran kepada nisbah hasil berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori borok tolak 1 mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah $7,230 juta. Hasil ramalan untuk 12 bulan akan datang ialah $8.96 bilion awal. Ini adalah 24% lebih daripada sekarang. Penilaian penunjuk unjuran jualan masa depan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik
0.5 mata. Margin jualan ialah 29.1% dengan purata 9% dalam subkategori. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 20.1%. Penilaian margin jualan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan kaki tangan mengikut subkategori ialah 7.983%. Ini adalah 17% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Jumlah modal setiap pekerja syarikat ialah $5,590,000. Manakala dalam subkategori terdapat $4,797,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 16.5%. Penilaian jumlah modal syarikat bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Keuntungan syarikat bagi setiap pekerja ialah 133,000. Purata dalam subkategori ialah $133.50. Dan perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 0%. Penilaian keuntungan setiap pekerja individu syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Jualan syarikat bagi setiap pekerja ialah 456,000. Dalam subkategori $1,475,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 223%. Penilaian hasil setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Volum urus niaga pendek sepadan dengan 1.7%, dengan purata untuk subkategori sebanyak 1.9%. Ini adalah penunjuk risiko squeeze singkat. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 68% bagi syarikat Moody's Corp. Manakala bagi subkategori tahap ini ialah 65%. Harga saham semasa syarikat adalah lebih kurang $492. Anggaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $506. Dinamik anggaran semasa dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 3%. Mari pergi ke jadual pesanan, ia tersedia untuk anda, pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat sebelum ini musim ini oleh maklumat penilaian dan sistem rujukan guru markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada penilaian sekuriti Moody's Corporation. Sistem maklumat penilaian guru markets keputusan berikut dibuat. Jangan buka pesanan, kerana video semasa adalah gambaran keseluruhan. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan sistem maklumat dan rujukan guru markets. Anda benar-benar penonton terbaik.